Okay guys, jom. Mami nak bawa ronda. Ni ada pokok dabai. Ni apai tanam pokok dabai. Banyak pokok dabai apai tanam. Kita bawa ronda kawasan dulu. Ni pokok kari ni. Lama dah pokok kari ni. Kami beli dulu. Tapi daun dia tak cantik. Daun dia hitam lah. Tapi wangi. Tengok ni daun dia macam rosak. Bau dia sedap. Cuma yalah kalau nak pakai kena ambil yang baru. Kalau baru macam ni elok. Kita ada terung bulat. Ni kawasan rumah apai lah. Oi. Sini. Tengok sini. Jam dekat atas para bilik tu. Atas tu? Ya, dekat tempat tu. Simpan beg tu. Kita nak ukur jalan. Kita nak ambil suasana dekat kampung ni. Tinggal berapa hari lagi dah kami nak balik. Inilah kawasan rumah apai ni. Kita ada ayam. Kita ada itik. Kat sini. Duduk kampung ni seronok, luas. Kawasan dia luas. Tu ada itik. Tapi dah tak banyak Dulu banyak. Sekarang dah tak banyak dah. Ni tak tahu aku. Itulah. Jom. Baik, aku tak payah beli basikal. Tapi tahu naik basikal kan? Silakan pergi. Tapi tahu naik basikal? Tahu. Nanti akan kembali. Basikal tinggi pun aku tahu. Ya. Dulu Basikal mountain bike. First time pakai basikal tu macam boleh dia pakai. Tapi cuma agak tinggi sangat. Ya. Dia macam kalau nak berhenti kan, saya pergi dinding. Saya bawa kapibara. Ikut teping. Manusia tu orang, 3 orang tu tak ikut? Tak. Tak. Sebab dia nak prepare untuk masak makan malam. Nak pergi jauh sikit ke? Tapi taklah jauh sangat. Jauh 3 mana? orang je. Cantiknya awan tu. Masih ingat kawan saya, sunset jadi sunlight. Sunlight. Kita nak tengok sunlight guys. Lepas tu kan tengah kami satu sekolah kan tahap 2. Lepas tu melawat pergi kucing. Oh. Pergi kucing ni apa, naik bas? Oh. Tapi waktu petang tu kan nak pergi waterfront. Waktu tu petang ada sunset lah. Dia kata sunlight. Lepas tu dia teruja tu pergi jalan. Anak cikgu dengan cikgu ketawa. Dia kata apa sunlight? Sunset lah. Tengok ada pokok serai, itulah dia. Kena pokok serai ke? Mana? Pokok nenah je banyak. Ada ala bagai. Tadi dia ni. Apa yang kau katakan ala bagai? Ulat yang banyak kaki tu. Kaki 8. Oh, laba-laba. Okey, tu Apai Tajau pergi ambil serai. Apai Tajau ambil serai. Bau orang. Bau orang? Bau. Korang masa tu pakai ni. Mesti dah debu dia masuk sini pun ke bau. Yalah. Lah jom. Mana ni tak hijau pun lagi ni. Hijau lah. Macam mana nak kira? Macam mana nak kira ni? Tak hijau lagi ni. Kita nak kira step ni. Jam cepat lah. Tak hijau lagi. Cepatnya. Alright, cantik. Jom kita mula. Jom. Kita ukur jalan. Nak lari. Kita dah set guys. Nak pegang kipas. Okay. Kita nak ukur jalan sampai dekat. Sampai mana cik kita nak jalan? Lebih dari danau nak? Lebih dari danau. Tak payah jauh lah. Ni.
Kita nak ambil view dekat danau. Tapi kena jalan laju lah. Nak jalan macam ni ke? Kita jalan laju. Sekarang pukul 5:30. Saya perasan tak balik. Tak nak? Belum sampai danau. Belum sampai danau lagi. Cepatlah. Lari je lah. Bayangkan pokok besar tu ringan. Boleh kita kejar. Penat. Naik bukit memang penat macam. Kita tengok boleh pergi 1 kilometer tak? Nah, Pergi balik. pergi balik. Berak. Guys, Mami nak tunjuk pokok lada. Kita ada pokok lada kat situ. Tapi orang punya lah. Jangan mencuri. Kita boleh tengok je. Tapi jangan usik. Ini semua orang punya ni, tepi-tepi ni. Semua orang punya ni. Tak boleh ambil sebarang. Kebun dekat sana, dekat sini. Tu pokok dabai. Pokok dabai, tapi tak ada dabai. Pokok dabai. Belum musim guys. Semua putih-putih lagi. Susah nak dapat. Sakit perut aku. Tu ada apa? Okey. Kita limpas sini. Dah 1 kilometer tu. Belum. Ya, ni pokok lada. Original lada Sarawak. Ni pokok pucuk ubi. Ni pokok lada. Macam ni pokok lada dia. Bukan macam pada pokok lada. Pokok lada kata tok saya. Macam ni cara tanam pokok lada. Bila tiba masa kena petik lah. Tu pun dah ada buah kecil-kecil tu, dah ada buah dah. Tapi kalau masak pun macam warna merah-merah, kan? hitam macam tu. Dulu apa ada, boleh nampak tu buah dia. Warna hijau pun ada juga, tapi kalau besar ni, kalau kecil tak ada. Ada tangga kan? Tangga. Boleh nampak buah lada tu. Ni semua orang punya. Ni semua orang punya ni. Jangan kacau ya, ni yang nanti kena sumpah habislah kita. Okey, ni semua orang punya ni. Ni kebun orang. Kat sini tak boleh walaupun tepi jalan macam ni, kita tak boleh ambil. Ini semua orang punya. Nanti orang gosip macam ni, ada orang curi sayur Dia kena beli atau minta izin dulu. Kalau kita tak tahu siapa punya, tak boleh ambil. Walaupun tepi jalan macam ni sebab dia tak tumbuh sendiri. Orang tapi tanam. Kalau tetangga bagi boleh lah. Tapi janganlah sampai ambil banyak. Nak cabai. Kecilnya. Mini. Macam ni pun kita nampak tepi jalan, tak boleh ambil. Orang punya. Kena tahu siapa orang punya, kita pergi minta izin. Baru boleh. Dah 1 kilometer belum. Kecil tunggu 1 kilometer. Belum lagi cik. Baru 90. Ketiak dah basah. Ketiak dah basah. You kata ketiak dah basah. Kata sakit. Kalau lari sikit boleh lah. Kalau lari sampai tak berapa jam tak boleh lah. Kecil hari Jumaat ni ada sukan dekat sekolah dia. Kalau ada masa boleh pergi tengok. Okey. Heran Atuk tengok jalan kaki. Ini biasa Akik. Jogging buang lemak. Buang lemak, nanti malam nak isi lemak balik. Paksa panjang lah. Ruji-ruji boleh. Ni kita punya bodyguard. Kita punya bodyguard, kita ada kecil dengan Q. Langkah
ada lagi. Oh. Dia macam cakap, dia macam dia kan dia macam satu kelas ada satu orang pendek suka kacau macam satu kacau. Dia ada kawan di sorang lagi. Oh, gila dah tambah gila. Banyak mandi sungai. Dia sini, dia kacau orang. Kita layak kecil sembang. Dia kacau orang. Saya nak sepak dia. Kacau orang dia kata. Oh, banyak orang. Energi habis. Sebab tadi dah bawa troli pula dah baku. Kita naik Baru bukit. naik lagi ni. Ha, ni jalan turun naik bukit dah ni. Nak beli spring lah. Yang satu bakul. Jadi mangsa lah bawa satu bakul. Tapi upah keren kan? Upah keren dengan apa? Soya. Soya lemon lah. Saya tak ada soya. Saya suka soya. Yang punya boleh pula. Saya main tapi saya tak pandai. Tapi noob. Tapi ada dah lupakan main dia macam mana. Dia try main. Yalah, kerinduan makan apa game. Saya try main. Tadi nenek tu kata apa? Anak main pun. Paluk lagi. Jangan main handphone nanti kena pukul. Pukul nanti. Banyak burung guys. Tapi hati-hati nanti kalau taik. Banyak burung. Memang dia mandi kat situ. Ha? Ya ke? Dia mandi kat air tu, dia celupkan diri. Oh, ya ke? Kecil kata ni waktu dia mandi. Memang selalu petang-petang memang banyak macam ni. Kalau tak ada pun kita main. Tapi ni dekat kawasan danau ni. Dia mandi dekat danau. Tengok dari pokok yang kacang masuk. Tengok cara dia mandi. Nampak cara dia mandi. Tu. Betul lah dia mandi. Dia celup-celup kaki. Celup kaki dalam tu. Kan? Macam tu dia mandi. Nanti kalau kita mandi tak bersih macam ni. Mandi burung ke? Mandi burung dia kan? Dia main je. Itulah maksud dia mandi burung. Dia celup air. Ya, betul. Pandai kecil. Dia tak mandi sendiri. Mandi pakai air je. Tak pakai sabun. Dia tak pakai sabun. Ni lah jangan macam memang. Ikut garis je. Ikut garis.
Tenang suasana dekat kampung. Suasana parit. Dan kan orang mabuk tergolek orang itu. Tidur yang tu. Ya, laki tiba-tiba tidur. Oi. Oh. Tengok ni. Lagi. Dah basah dah baju. Tak sopan lah. Tak sopan yang tu. Kita tengok Pakai motor tadi ataupun. Bukan. ada orang lalu. Ada tu. Jangan gandu. Itulah yang kita balik kampung malam. You lari macam Kita tinggal video. Telefon kita dah lama. Yang kita lari anak. Oh, jemput. Ilah. Aduh. Inilah ya. Kalau kita tak prepare. Tadi kata nak jalan-jalan. Pakai kasut tak sesuai, asyik tersadung. Ni kena pakai ni ya. Kasut. Tapi kasut dia Kita buat jalan laju guys. tak boleh lah sangat. Buka bos. Ponceng. Dibuat ponceng. Okay. Mak pakai hil. Naik bukit lagi. Dia nak kejar van. Ini bukit ke berapa cik? Bukit kedua. Ni jalan bukit kedua. Cepat. Oh, nak cepat macam ni. Aduh. Ai cik tunggu cik. Cik tunggu. Alamak menyesal pula suruh cepat. Oh, naik bukit. Oh, Jalan je jauh eh. ni naik bukit ni. Lari je lah. Ya. Ya. Oi. Oi, nanti kejar. Lari anak ni naik bukit. Tadi pergi 1 kilometer. Balik 2 kilometer. Cukuplah untuk berpeluh petang ni. Boleh tahan guys. Orang kaya sombong pakai heel banyak iman. Macam ni. Okey, kita dah sampai. Cukup kita 196. Sikit lagi. 2 kilometer. Itu bibara lah. Itu. Kita dah sampai. Ni rumah kita. 3 lagi. Ini pokok apa ni? Rali perambelahan. Jom. Jalan ke? Buat jalan macam tadi. Okay je. Dah macam keropai. Dah macam orang keropai. Macam orang keropai dengan orang sakit jiwa. Aduh. Okay, kita dah sampai 2 kilometer. Dah macam asal. Okay. Itu bukan anjing cukuplah. Itu pigi. Sampai sini saja. Okay guys, jumpa lagi di konten akan datang. Bye-bye.